Antara kereta baru yang harga RM90,000, korang prefer Toyota Vios ke ataupun Honda City? Kalau tanya saya lah, personally, dua-dua ni biasa-biasa je. Saya pilih kereta turbocharge Proton S70. Satu-satunya S70 yang ada warna hitam. Berapa income yang selesa kalau nak beli S70 Flagship X pada tahun 2025? Jom kita breakdown. Model baru S70 Flagship X harga bermula RM94,800. Deposit 10% RM9,400. Road tax RM90. Insurans kalau dah ada 55% NCD RM1,237. Total up upfront untuk kereta ni adalah RM10,727. Haris top seller daripada Proton ada bagi duit raya special RM6,000 dan juga RM500 hadiah misteri berserta full body kit untuk kereta ni yang bernilai RM3,500 sempena bulan puasa. Murah hati betul Haris ni. Penjibatan RM6,000, kereta pula dia bagi full body kit. Seronoklah para suami. Ini plus point penting untuk bagi isteri duit raya lebih tahun ni. Installment kita kira untuk 9 tahun, sebulan RM1,003, setahun RM12,037. Kita breakdown kos bulanan pula untuk S70 Flagship X ni. Insurans RM1,237, road tax RM90, servis kena prepare RM686. Untuk wear and tear kita budgetkan RM600. Kalau beli dengan Haris Proton, bulan ni apply, bulan ni juga dapat kereta. Total up untuk yearly expenses untuk kereta S70 ni RM2,614. Campurkan yearly installment dengan yearly expenses, maka dapatlah RM14,561. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Bersamaan sebulan kena prepare RM1,220. Apa income yang selesa? Katalah nak gunakan 30% daripada income, sebulan income kena ada RM4,066. Kalau nak gunakan 20% saja daripada income, sebulan income kena ada RM6,100. Kalau ikut income yang selesa, Proton S70 ni gaji RM4,000 dah okey. Tapi kat luar sana ramai yang gaji RM4,000 nafsu nak beli Honda Civic yang harga jauh lagi mahal. Besar juga gap harga tu. Untuk yang ada growing family, S70 ni dah lebih daripada cukup. Kereta segmen C tapi harga segmen B dengan warranty 5 tahun, unlimited mileage. Kereta ni cukup garing. Turbocharge pula tu. Jemput ke profile Haris Proton. Tanya semua soalan berkaitan Proton S70 ni. Haris akan bantu korang daripada A sampai Z. Sampai keluar kereta, siap convert full body kit.